Okay. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Saya datang ada hajat ni. Apa dia tu? Bini saya baru je bersalin, jadi saya perlukan duit sikit lah. Berapa tu? Dalam 1,000 macam tu. Lah, 1,000. Saya ada 10,000 sekarang. Nak pinjam berapa? Oh, nak pinjam 1,000 je lah. 1,000 je, betul. Okey. Tapi kalau awak nak pinjam 1,000, awak bayar balik 1,200. Itu bukan riba ke bos? Boleh ke? Zaman sekarang macam ni mah. Mau untung. Oh, ya ke? Nak pinjam tak? Boleh lah. Okey. Nanti awak bayar balik 1,200. 1,200 ya bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama. Ya. Sihat kan? Alhamdulillah. Asal dia datang? Aku ada dengar kau ada buat pinjaman. Mana boleh dengar ni? Aku dah dengar dengan kawan-kawan. Betul tu. Tapi aku dah dengar kau buat pinjaman. Kau kena bayar lebih. Betul ke? Alah, biasalah tu. Zaman sekarang. Tak boleh macam tu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Nabi bunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa aharrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jadi kau tak boleh ambil riba. Tapi masalahnya zaman sekarang yang benda tak pakai. Sekarang ni nak bayar semua benda semua pakai duit. Jadi santai lah. Ya, memang kau boleh santai masa ni. Kau dapat banyak duit. Tapi kau kena faham. Adakah kau buat semua ni, kau dapat banyak duit, hati kau tu Astaghfirullah. Hello? Apa? Saham jatuh? Aduh, rugi lah ni. Berapa tu? 3 juta? Anjir. apa kan? Aduh, saham rugi. Saham jatuh. Kan aku dah cakap, duit banyak, hati tak tenang. Kan Tuhan dah bayar cash. Itulah. Aku rasa ini peringatan pada Tuhan lah. Ini tak apalah baik. Aku harap kau sabarlah. Ini adalah ujian dari Tuhan. Jom lah, kita beritahu. Assalamualaikum bos. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Sihat? Sihat alhamdulillah bos sihat. Sihat, alhamdulillah. Bos, ni saya datang ni tak lain tak bukan saya ada masalah bos. Ada masalah lagi? Apa dia tu? Saya nak kena pinjam duit rumah bulan ni tertunggak. Sewa dia nak kena bayar. Jadi saya nak pinjam boleh bos? Boleh je berapa? Dalam 500. 500? Boleh. Tapi bayar 500 balik lah. Bayar balik 500? Bukan itu saya pinjam bos bayar lebih ke? Biasalah. Kita ni walaupun dalam zaman kita kena naik dengan syariat Islam. Oh, alhamdulillah bos dah berubah. Nah, 500. 500 Nanti dah settle semua bagi saya balik. Okey baik. Thank you bos. Terima kasih Sekejap. Ni ada free gift. Saya ada jual benda ni. Oi, projek ada free gift. Projek baru, sneaker. Nanti kalau dah pakai, boleh bagi feedback kat saya. Okey baik bos. Terima kasih bos. Nanti saya ganti balik Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada kesempatan kali ini saya bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan pentadsiran berterusan dari kursus pengajian akhlak Islamiah yang bertajuk Akhlak Tanpa Sempadan, Merentas Masa, Menyentuh Jiwa. Okey baik, jadi yang pertama-tama sekali ialah kita mengenal ahli kumpulan ataupun pembentang kita pada hari ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Fadlullah Ali bin Amir. Pembentang yang kedua adalah Muhammad Firdaus bin Yusof dan pembentang yang terakhir pula adalah Muhammad Fahim bin Muhammad Azrin. Okey baik, seterusnya kita pergi kepada agenda kita ataupun jalan cerita pembentangan kita pada kali ini.
Okay, jadi kita boleh lihat kita ada konsep akhlak dalam Islam yang mana kita akan menceritakan tentang akhlak itu sendiri dan tokoh. Kita akan melihat tokoh apa yang akan dipilih yang mencerminkan akhlak yang mulia. Seterusnya kita ada isu akhlak di zaman tokoh tersebut. Kita boleh lihat nanti isu-isu akhlak yang berlaku pada zaman itu yang mana perlu dibanteras sehabisnya. Yang ketiga, kita ada langkah-langkah yang mana tokoh tersebut lakukan bagi menangani isu ini. Yang terakhir, kita ada aplikasi penyelesaian efektif dalam konteks masa kini, iaitu kita boleh lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh tersebut pada zaman beliau dilakukan pada zaman kini bagi membanteras isu-isu akhlak pada masa kini. Jadi kita pergi kepada agenda kita yang pertama, iaitu konsep akhlak dalam Islam. Jadi akhlak itu merupakan asas utama dalam pembentukan peribadi seseorang. Ia mencerminkan kualiti iman dan menjadikan cerminan sejauh mana seseorang itu menghayati ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Jadi dalam Islam, akhlak bukan sekadar amalan sosial, malah ia berkait rapat dengan ibadah dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak yang baik meliputi sikap jujur, amanah, sabar, adil, kasih sayang terhadap sesama makhluk. Jadi secara dasarnya ataupun secara ringkasnya, akhlak ini merupakan zahiriah manusia yang ditunjukkan. Tetapi perlakuan tersebut akan dipengaruhi oleh batiniah manusia yang berada di dalam. Makna kata, apabila dalam manusia itu baik, maka luaran juga baik. Apa yang akan dilakukan juga baik. Jadi yang di dalam itu disebutkan sebagai tasawuf, yang mana dalaman kita dan perilaku kita itu disebut sebagai akhlak. Jika tasawuf kita baik, maka akhlak kita pun baik. Seterusnya, kita beralih pula kepada tokoh. Jadi tokoh yang kami pilih pada pembentangan kali ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kami memilih? Itu akan diceritakan sebentar lagi. Okay, jadi kita pergi kepada latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkaslah. Kerana apa? Kerana saya yakin semua pendengar pasti sudah tahu, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita. Okay, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, nama penuh beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Baginda lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masihi di Mekah. Jadi baginda ini berketurunan dari suku Quraisy, Bani Hashim, yang mana ianya keturunan yang sangat dihormati di Mekah lah. Jadi ayah baginda adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, manakala ibu baginda pula adalah Aminah binti Wahab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pada zaman pada di Mekah itu, baginda sallallahu alaihi wasallam ini digelar sebagai Al-Amin oleh masyarakat Mekah kerana sifatnya yang amanah, sifatnya yang jujur, menyebabkan penduduk Mekah sangat terkesima, orang kata, dengan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey dah. Seterusnya, kita pergi pula kepada sebab ataupun faktor kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih ataupun dijadikan oleh kami sebagai tokoh adab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah contoh teladan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, terutamanya dalam aspek akhlak. Baginda sallallahu alaihi wasallam ini memperlihatkan keindahan budi pekerti dalam semua keadaan, ketika susah maupun senang, ketika menang maupun dikhianati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kerana untuk menyebarkan akidah dan tauhid, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, yang mana ia dinyatakan di dalam sabda baginda yang berbunyi, innama bu'istu liutimmima makarimal akhlak, yang bermaksud sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, terdapat juga dalil di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang bermaksud dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti agung. Jadi sudah jelas lagi bersuluh bahawa kedudukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah standard yang tertinggi yang perlu dicontohi oleh umat Islam dalam membina peribadi yang unggul. Jadi baginda bukan hanya mengajar dengan kata-kata, malah menunjukkan contoh melalui tindakan. Baginda menjadikan baginda sebagai model akhlak sepanjang zaman adalah satu keputusan yang sangat tepat. Jadi umat Islam perlulah mencontohi akhlak mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita pergi kepada isu akhlak yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terdapat banyak isu akhlak yang berlaku pada zaman itu. Tetapi pada kali ini saya hanya mencungkil sedikit sahaja daripada isu-isu akhlak yang berlaku pada ketika itu. Jadi kita boleh lihat isu yang pertama adalah penindasan terhadap golongan yang lemah. Jadi golongan wanita dan golongan kanak-kanak ini sering menjadi mangsa kekejaman. Jadi pada ketika itu golongan wanita dan golongan kanak-kanak ini dijadikan umpama sampah ataupun barangan yang setelah dipakai akan dibuang. Seterusnya terdapat pada ketika itu terdapat satu budaya Arab Jahiliyah yang mana apabila anak mereka dilahirkan dengan jantina perempuan, maka mereka akan menanam secara hidup-hidup setelah lahirlah. Kerana apa? Kerana bayi perempuan pada ketika itu dikatakan merupakan beban dan pembawa nasib buruk. Jadi seterusnya perhambaan diamalkan secara meluas di mana-mana sahaja manusia dijadikan harta dan diperlakukan tanpa belas kasihan. Kita boleh lihat sebagai contoh, kita boleh lihat perkara yang berlaku pada sahabat Nabi iaitu Bilal bin Rabah, yang mana beliau diseksa di gurun pasir di tengah panas dan diletakkan batu di atas badan beliau. Jadi manusia pada ketika itu dilakukan seperti sampah lah, diperlakukan dengan sangat kejam. Seterusnya wanita tiada hak dalam masyarakat dan dilayan sebagai barang dagangan. Jadi isu akhlak yang kedua pula adalah amalan riba dan penipuan dalam perniagaan. Jadi semasa zaman Arab Jahiliyah, perdagangan dijalankan secara tidak adil dengan amalan riba yang menindas golongan miskin. Penipuan, manipulasi timbangan dan harga merupakan perkara biasa dalam urusan jual beli pada ketika itu. Jadi pedagang-pedagang ataupun peniaga pada ketika itu akan mengenakan cukai ataupun takrifat yang tinggi kepada golongan-golongan yang miskin, yang mana perkara ini sangatlah tidak wajar dilakukan. Dan isu yang terakhir pula adalah kehidupan sosial yang rosak. Jadi arak diminum secara terbuka tanpa kawalan menyebabkan akal dan akhlak manusia terjejas. Perzinaan dan pelacuran berleluasa kerana tiada batasan moral yang ditetapkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menghadapi cabaran besar dalam membetulkan masyarakat yang sudah terbiasa dengan budaya sonsang ini. Namun pendekatan dakwah baginda berasaskan hikmah, kasih sayang dan ketegasan dalam prinsip berjaya menyentuh hati masyarakat. Baginda tidak menghukum secara membabi buta, sebaliknya mendidik secara beransur-ansur, menanam nilai tauhid dan membina akhlak dari akar. Jadi seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Muhammad Firdaus bin Yusuf. Silakan. Okay, terima kasih kepada saudara Fadlul Halim. Okay, saya akan sambung iaitu berkenaan dengan langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menangani isu akhlak yang telah dibincangkan oleh saudara Fadlul Halim tadi. Jadi antara langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil iaitu yang pertama, Rasulullah mendidik melalui teladan, sebagaimana yang kita tahu bahawa baginda merupakan uswatun hasanah, di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak diutuskan kepada kamu seorang rasul bagi
telah menjadi sebagai contoh teladan untuk kami. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya menyampaikan ajaran melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Rasulullah SAW ini bukan sahaja menyampaikan ceramah, tazkirah ataupun nasihat kepada para sahabat, tapi juga Rasulullah melakukan ataupun mentarbiyah sahabat melalui perbuatan Rasulullah itu sendiri. Dan yang kedua iaitu baginda sentiasa menunjukkan contoh yang nyata dalam kehidupan seharian. Sebagaimana contoh, kalau kita dapat lihat bahawa baginda banyak mengamalkan amalan-amalan yang menunjukkan kebaikan, seperti mana baginda solat, baginda berpuasa, baginda bersedekah, dan baginda juga mengaplikasikan akhlak-akhlak yang baik kepada para sahabat yang menjadi sebagai satu contoh ataupun panduan kepada para sahabat. Dan yang ketiga, sebagai contoh juga Nabi menunjukkan sikap sabar, kejujuran dan kasih sayang kepada semua lapisan masyarakat. Sebagaimana contoh, kalau kita dapat lihat bahawa Rasulullah, walaupun bagaimana Rasulullah dicaci, dihina, tetapi Rasulullah tetap teguh dan sabar dengan ujian yang telah ditetapkan oleh Allah, dan terus menyampaikan dakwah Rasulullah SAW untuk kepada masyarakat jahiliah pada ketika itu. Dalam dalil yang kita dapat lihat di dalam slide ini, iaitu Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, iaitu riwayat Imam Ahmad. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa dalil ini menunjukkan bahawa Rasulullah ini sememangnya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak umat Rasulullah SAW sebagaimana di dalam hadis ini. Okey, seterusnya iaitu Rasulullah ini menyampaikan wahyu berdasarkan panduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana di dalam yang kita ketahui bahawa Rasulullah ini telah diberikan wahyu, iaitu diberi nama sebagai Al-Quran, iaitu melalui Al-Quran yang diwahyukan, baginda memberi panduan lengkap mengenai adab, etika dan nilai mulia. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan adalah untuk dijadikan sebagai panduan kepada Nabi dan juga kepada para sahabat serta kaum-kaumnya dalam mendapati kehidupan seharian di dunia ini. Pengajaran ini membuka ruang untuk perubahan minda dan hati manusia ke arah perbaikan akhlak. Bermakna bahawa setiap panduan ataupun pengajaran yang telah diberikan di dalam Al-Quran yang diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi satu titik pengajaran kepada para sahabat untuk menjadi satu panduan mereka, supaya mereka ini tahu apa itu makna adab, apa itu etika dan apa itu perkara-perkara yang telah diutuskan ataupun perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah. Baginda hanya akan menyampaikan perkara-perkara yang telah ada di dalam Al-Quran sahaja. Bermakna bahawa Rasulullah SAW tidak hanya melakukan ataupun membuat sesuatu penyebaran ataupun pengajaran yang diberikan hanyalah berdasarkan akal semata-mata, tapi juga menjadikan Al-Quran sebagai satu panduan ataupun satu titik untuk dijadikan pengajaran kepada para sahabat dan kaum-kaumnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in huwa illa zikrun lil alamin", yang bermaksud Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam. Surah At-Takwir ayat yang ke-27 yang memberi makna bahawa Al-Quran ini memang diturunkan ataupun diberikan, diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai satu titik panduan kepada Rasulullah sendiri dan juga kepada para sahabat serta kaum-kaumnya. Seterusnya iaitu pendidikan yang berterusan. Pendidikan berterusan ini bermaksud bahawa Rasulullah SAW menggunakan konsep ceramah, pengajaran dan peringatan secara berterusan. Bermakna bahawa dalam kehidupan Rasulullah sentiasa mengajarkan ataupun memberi nasihat kepada para sahabat di mana-mana pun mereka berada. Tidak secara khususnya di dalam surau ataupun di dalam masjid ataupun di dalam tempat ibadah. Namun baginda akan menyampaikan nasihat ataupun memberi teguran secara
berdepan kepada para sahabat jika para sahabat itu melakukan kesilapan. Dan ini menunjukkan bahawa pendidikan itu berlaku secara berterusan tanpa henti. Dan kaum muslimin ini juga diajar untuk merenung tentang hakikat kehidupan agar tiada lagi ruang untuk amalan yang menyimpan dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahawa apabila Rasulullah mengajarkan ataupun memberi nasihat-nasihat secara berterusan kepada para sahabat ini dapat mengambil iktibar dan menilai hakikat diri ataupun hakikat kehidupan ini, bahawa apa yang mereka tahu itu adalah perkara yang dilakukan itu sama ada perkara itu betul ataupun perkara itu salah. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah itu sendiri tidak berputus asa dalam mendidik para sahabat dan kaumnya dalam menjadikan mereka ini lebih faham apa itu tentang agama Islam. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam karahat as-samati alaina." Yang bermaksud Nabi SAW memberi kami nasihat dari semasa ke semasa, yakni tidak terlalu keras kerana baginda tidak suka membuat kami bosan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW itu sentiasa memberi nasihat kepada para sahabat, tapi Rasulullah ini tidak memberi nasihat itu secara berterusan kerana takut bahawa para sahabat ini akan cepat bosan. Ini akan menjadikan Rasulullah ini lebih peka dan para sahabat ini lebih mengambil cakna dan tidak bosan untuk mendengar nasihat-nasihat daripada Rasulullah SAW. Okay. Seterusnya iaitu kita antara langkahnya iaitu penerapan nilai melalui ibadah. Ibadah seperti solat, berpuasa dan zakat bukan sahaja dari segi aspek spiritual, malah alat untuk menanamkan disiplin, kesederhanaan dan empati terhadap sesama insan. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah ini mengajarkan kepada para sahabat untuk sentiasa mengamalkan perkara-perkara yang kebaikan, iaitu seperti ibadah solat, berpuasa dan zakat. Ini segala amalan ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mengajarkan para sahabat untuk menanamkan sifat disiplin dalam diri dan menanamkan sifat untuk mencegah kemungkaran daripada melakukan perkara-perkara yang seperti mana masyarakat jahilah yang berlaku sebelum-sebelum ini. Baginda banyak mempraktikkan dan menggalakkan sahabat untuk melakukan amal ibadah ini agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa setiap amalan ataupun ibadah yang dilakukan oleh para sahabat ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadikan para sahabat ini lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih untuk menambah nilai-nilai murni dalam para sahabat, untuk menjadikan para sahabat ini mempunyai nilai aspek kemanusiaan dan akhlak yang mulia di dalam diri para sahabat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ini sudah terbukti bahawa amal ibadah seperti solat ini mampu mencegah kemungkaran, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Dan dengan itu Rasulullah ini sendiri mengajak kepada para sahabat untuk meningkatkan ataupun memperbanyakkan solat supaya akhlak-akhlak para sahabat ini dapat dipertingkatkan dan mengurangkan perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan oleh para sahabat. Baiklah, yang terakhir iaitu penguatkuasaan hukum Islam. Untuk mengelakkan kembali penyimpangan, baginda turut menetapkan peraturan dan hukuman, iaitu hudud dan takzir dalam menangani jenayah. Dalam cara ini Rasulullah ini mengambil inisiatif ataupun cara supaya para sahabat ini yang dulunya adalah tergolong dalam golongan masyarakat Arab jahiliyah, dalam menangani untuk kembalinya para sahabat ini kepada zaman-zaman tersebut, maka Rasulullah ini menetapkan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu hukuman hudud dan takzir. Hukuman ini adalah hukuman iaitu langkah tegas bagi mencegah kestabilan sosial dan moral masyarakat. Seperti mana kita tahu bahawa hukuman hudud dan takzir ini dilakukan ataupun dihukumkan kepada para masyarakat ataupun umat Islam yang bersalah supaya menangani mereka ini daripada melakukan dosa-dosa ataupun
perkara-perkara maksiat yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang kedua, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud bahawa perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini menandakan bahawa setiap perbuatan ataupun maksiat yang telah dilakukan seperti mana zina, Rasulullah ini telah mengambil daripada hukum Allah, iaitu melakukan hukuman merejam kepada para bersalah ini, agar mereka memberi kesedaran kepada mereka untuk tidak melakukan dosa itu lagi, dan dilakukan secara di hadapan khalayak ramai untuk memberi pengajaran kepada masyarakat supaya tidak melakukan perkara-perkara ini dan tidak mengulangi kesilapan yang sama yang telah dilakukan oleh mereka. Baiklah, terima kasih kepada saudara Firdaus atas penerangan yang sangat terperinci yang diberikan pada sebentar tadi. Jadi, sekarang kita beralih kepada aplikasi solusi efektif dalam konteks masa kini. Jadi, sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya ingin bawa satu hadis yang berkaitan dengan solusi kita. Okey, hadis ini berbunyi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bil yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhafu iman." Maksudnya adalah, sesiapa antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lisannya, dan jika dia tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nombor 49. Okey. Baiklah, kita akan teruskan dengan aplikasi penyelesaian efektif dalam konteks masa kini. Jadi, terdapat 4 perkara yang saya bawa, tapi saya akan terangkan 2 dulu. Yang pertama adalah pendidikan dan latihan. Okey, jadi dalam pendidikan dan latihan ini, kita boleh integrasikan modul akhlak, iaitu yang di mana kita boleh menanam nilai-nilai akhlak mulia yang diintegrasikan secara holistik ke dalam kurikulum pendidikan di peringkat sekolah maupun universiti. Jadi ia bukan sahaja lagi sebagai subjek terpisah, tetapi sebagai teras yang membentuk keseluruhan proses pembelajaran dan pembentukan karakter pelajar. Jadi jika kita aplikasikan dengan masa kini, kita dapat lihat bahawa terdapat aktiviti core curriculum yang dapat melatih moral pelajar maupun yang bukan sahaja orang Islam maupun orang yang bukan Islam juga. Jadi seterusnya kita boleh juga mengadakan kursus dan bengkel. Jadi dengan mengadakan kursus dan bengkel, kita boleh mengajak guru pendakwah maupun pemimpin komuniti ataupun masyarakat itu sendiri agar menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Jadi kalau kita lihat pada masa kini, kerajaan kita melakukan banyak program yang dapat mendidik jati diri ataupun masyarakat yang berwibawa, bermoral dan beradab. Jadi kita dapat lihat pada zaman Madani ini terdapat banyak program, contohnya akhlak mulia, menjadi pemimpin. Okey, yang kedua adalah teladan daripada pemimpin dan guru. Jadi jika kita tafsirkan maksud teladan daripada pemimpin dan guru ini, kita dapat faham bahawa pemimpin dan guru ini perlu menjadi contoh ataupun lebih dikenali sebagai role model. Jadi dalam untuk menjadi kepemimpinan melalui contoh, para pemimpin negara dan masyarakat mahupun ketua di dalam setiap bidang boleh mengamalkan teladan Nabi dalam pengurusan dan pembuatan dasar. Maknanya di sini adalah dalam perilaku seharian. Jadi dari situ kita boleh menunjukkan ketulusan, keadilan dan keikhlasan mahupun kesamarataan antara semua. Maknanya kita sebagai orang yang tertinggi perlu menunjukkan contoh kepada masyarakat mahupun anak murid kita sendiri. Jadi kita sebagai saya dalam konteks guru, kita boleh mengamalkan dengan cara
kita boleh berlaku adil dengan semua anak murid kita, ataupun kita boleh memberi bantuan ataupun mengikut keperluan anak murid masing-masing agar tiada anak murid yang terlepas pandang. Okey, yang kedua adalah mentoring dan coaching. Jadi mentoring dan coaching ini adalah inisiatif kerajaan untuk mendidik golongan muda tentang kepentingan nilai akhlak melalui program mentoring yang berpaksikan prinsip-prinsip Islam. Namun di sini mahu diingatkan bahawa mentoring dan coaching ini bukan sahaja berteraskan prinsip Islam, namun ia mengajak juga kepada aktiviti-aktiviti moral. Kerana kita, seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia ini bukan sahaja majoriti Islam, tapi terdapat sebahagiannya yang bukan beragama Islam. Jadi dengan cara ini kita dapat membenteras masalah-masalah sosial yang berlaku di dalam negara kita. Sebagai contoh, gejala sosial ataupun pergaulan bebas, ataupun contohnya keruntuhan moral. Okey, saya rasa itu sudah cukup untuk menerangkan dua perkara ini. Seterusnya adalah media sebagai platform dakwah. Okey, yang pertama adalah kita boleh menyebarkan mesej-mesej yang positif, seperti kita lihat di media sosial maupun televisyen ataupun platform digital yang lain seperti TikTok, Instagram ataupun Facebook. Boleh digunakan untuk menyebarkan cerita-cerita teladan Nabi Muhammad SAW serta kempen-kempen kesedaran tentang nilai akhlak. Jadi di sini kita boleh mengajak masyarakat ataupun memberi penglihatan kepada masyarakat untuk menyedarkan masyarakat bahawa kepentingan akhlak ini sangatlah penting dalam membentuk masyarakat yang beradab dan masyarakat moden. Seterusnya adalah dengan kolaborasi influencer. Seperti kita tahu pada masa kini, influencer ini merupakan satu medium yang sangat berkesan. Jika nak dibandingkan dengan artis-artis ataupun ustaz-ustaz, tidak dinafikan bahawa ustaz-ustaz itu mempunyai ilmu tentang ataupun berautoriti dalam menyebarkan ilmu. Namun, kita tidak boleh lupakan juga kepada influencer, kerana dengan influencer ini kita boleh mengajak masyarakat muda maupun yang tua untuk mengenali ataupun menegur masyarakat dalam menyampaikan mesej positif dan menggalakkan amalan akhlak mulia di kalangan generasi muda. Jadi dengan cara ini, bukan sahaja kita dapat tarik golongan tua, namun kita dapat tarik golongan muda. Okey, seterusnya adalah penguasaan undang-undang. Jadi kita lihat pada negara kita terdapat banyak penguasaan undang-undang. Seperti contohnya kita tidak boleh menyentuh sensitiviti agama lain. Kerana kita lihat pada kali ini, pada masa zaman sekarang, kita dapat lihat bahawa banyak sangat isu yang berlaku yang dapat menyebabkan satu pergaduhan antara agama. Sebagai contohnya, baru-baru ini terdapat isu tentang pembinaan kuil di tapak haram. Jadi di sini terdapat satu isu yang di mana ramai orang mempertikaikan kenapa agama ini boleh dan kenapa agama ini perlu keluar daripada kawasan tersebut. Jadi dengan adanya penguasaan undang-undang, kita dapat membenteras masalah yang berlaku pada masa kini. Okey, yang pertama adalah perundangan yang mengimbangi kemanusiaan dan keadilan. Jadi perundangan yang mengimbangi kemanusiaan dan keadilan ini menguaskan undang-undang yang melindungi hak asasi dan menindak aktiviti jenayah seperti penipuan, buli dan diskriminasi. Jadi jika terlihat pada negara kita ini, kita dah aplikasikan penguasaan undang-undang ini. Seterusnya adalah kerjasama antara pihak berkuasa. Jadi institusi keagamaan dan awam perlu berganding bahu dalam menanam dan menyemai nilai keadilan serta etika dalam setiap lapisan masyarakat. Jadi dengan cara ini, kita dapat mengelakkan masalah-masalah yang berlaku ataupun masalah-masalah yang berlaku agar tiada perpecahan yang berlaku antara negara kita. Kerana seperti yang kita tahu, negara kita terdiri daripada pelbagai masyarakat dan pelbagai agama. Jadi dengan adanya penguasaan undang-undang, sikit sebanyak kita dapat mengelak perkara itu daripada berlaku di negara kita. Okey, seterusnya adalah sebagai kesimpulan ataupun penutup, akhlak yang mulia adalah asas kepada keharmonian individu maupun masyarakat. Teladan Nabi Muhammad SAW bukan sahaja relevan di zaman beliau sahaja, malah amat penting untuk dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran zaman moden.
Jadi setiap individu digesa untuk tidak hanya berpuas hati dengan pengetahuan akademik sahaja, tetapi juga menghayati nilai-nilai murni melalui amalan seharian, daripada hal kecil hingga ke besar dalam setiap aspek kehidupan. Jadi sekian sahaja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.